Nak tahu cerita Selangor versi Ramadan? Jom. Ramadan kat Selangor ni, kalau tak pergi bazar, memang tak sah lah kan? So ni, aku share top 7 bazar paling best tahun ni. Kalau korang bazar hunter, save video ni siap-siap. Nombor 7, Section 17, Petaling Jaya. Vibe dia urban sikit. Makanan fusion banyak. Nak cari air pelik-pelik, dessert viral, sini memang ada. Nombor 6, PKNS Shah Alam. Ni klasik gila. Kuih tradisional berderet. Dari akok sampai ke Seri Muka. Singgah je lepas kerja, memang ngam. Nombor 5, Taman Seri Andalas Kelang. Orang Kelang, bak makan ni memang padu. Portion besar, lauk tak kerekut. Beli satu pun dah berat plastik. Nombor 4, USJ 4 Subang Jaya. Campur tradisional dengan moden, family datang pun okey, student pun ramai. Nombor 3, Section 7 Bangi. Area student, so makanan trending confirm ada. Harga pun mesra student tau. Nombor 2, Stadium Shah Alam Section 13. Besar gila weh. Jalan satu orang pun dah lengur kaki. Tapi pilihan dia memang banyak gila. Nombor 1 yang paling viral sekarang iaitu Bandar Tasik Puteri Rawang. Bazar ni paling panjang. Jalan dari hujung ke hujung dah boleh kira macam kardio lah. So, korang dah pergi yang mana? Komen sikit bazar favourite korang.